Yang buka kedai tu mesti nak kedai dilawakan. Okey, mari sini. Okey, yang sini kita tengah buat inovasi kedai ayam gepuk. Dia okey, apabila kita nak buka kedai, nak bagi lawa, kena buat perabot custom. Okey, contohnya kat sini. Kat sini kalau nak bagi nampak ruang tu kemas, okey, kat sini boleh buat bench yang custom ikut ruang. Sana hujung ke hujung yang custom punya. Yang ni ikut design macam mana yang owner nak. Jadi kita boleh follow. Kat sini ada sponge boleh sandar. Jadi kat atas pun ada lagi. Jom kita tengok apa ada kat atas. Okey, kemudian yang belah sini kita buat panel ataupun skirting lah kat sini, dekat sini. Semua ni keliling semua kita buat. Atas ni ada lampu. Lampu ni dia pancar ke atas, dia tembak ke atas, barulah ada cahaya belah atas tu, barulah menarik ruang tu. Yang ni kita buat bench yang custom ikut dinding ke dinding, okay, macam ni. Yang ni bench ni kita custom hujung ke hujung, atas ni kita letak cushion, belakang tu kita letak cushion. Okey, barulah dia cantik. Baru dia cantik dan nampak ada tema tu. Okay. Jadi korang nak tanya apa-apa mengenai perabot kabinet dapur, almari bilik, ruang tamu, meja solek ataupun ruang office, ruang kedai, kafe, semua boleh. Jangan lupa like dan follow kita. Dan nak tanya apa-apa sahaja korang boleh check kita. Dapur Idaman, perunding dekorasi anda.